Okay guys, ramai message, ramai komen dekat ruangan komen bergaduh berkaitan dengan tambahan-tambahan STR SARA yang mana Perdana Menteri ada maklumkan, dan ada memberitahu kepada umum sekiranya ketiadaan apa-apa isu berkaitan dengan krisis global dan sebagainya, maka kerajaan akan pertimbangkan akan ada pertambahan dari segi STR, pembayaran STR dan SARA. Apa cerita sebenarnya? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku tahu, ramai orang bila dah keluar dari segi paparan bayaran, maka mereka ini akan argue dengan kenyataan yang sebelum ini yang dicakap oleh Anwar Ibrahim sendiri. Sebenarnya begini guys, kita tidak boleh percaya dulu ketika ini kenyataan-kenyataan ini, sebab of course kenyataan itu mungkin dia tak nampaklah disebabkan kaitannya dengan, untuk di-announcekan tak ada kaitannya dengan PRN dan sebagainya, sebab ini sebenarnya adalah satu orang kata point dan amaran jugalah waktu ketika PRN Sabah juga diumumkan sebegini rupa. Dan maka bila kalah tu dia tak jadi, dia senyap je. So sebab itulah takut benda ini tak boleh lah nak dikaitkan lah dengan PRN. Tapi sebab itu benda ini lihat keadaan lain lah kot. Aku tak tahulah keadaan apa. Tapi macam mana pun benda ini kita kena tunggu. Bila dia akan announcekan, dia takkan dia sekaligus dengan kenyataan yang mana melibatkan pembayaran tadilah yang aku ada maklumkan dalam video sebelum ini. Sebenarnya kalau dia ada announcement lain yang mungkin kalau ada melibatkan tarikh pembayaran itu nanti diumumkan pada bila-bila masa sahaja, dalam masa terdekat sahaja, maka ada tambahan di situ, mungkin rezeki korang. Tetapi kalau tiada, maksudnya sekadar adalah faham lah dengan kerajaan sekarang. Tapi doa-doa yang baik-baik lah. Bila timing dia tu mungkin bukannya sama macam timing yang diumumkan Kementerian Kewangan punya Facebook itulah, yang dimaklumkan bayaran-bayaran bagi setiap kategori itu. Mungkin tak diumumkan waktu tu, tapi mungkin diumumkan waktu ketika tarikh pembayaran. Dari segi dengan tambahan STR itu sendiri, dengan tambahan SARA itu sendiri. Sebab apa? Kalau logikannya, of course lah benda itu akan diumumkan, perkara itu melibatkan bayaran sekaligus dalam timing SARA juga. Faham tak? Sebab yang aku bagi tahu lain STR, so dia melibatkan SARA juga. Of course dia akan melibatkan dua benda sekaligus dalam announcement yang lebih gah lagi untuk ditunjukkan ketika mungkin sebelum PRN. Kita tak tahulah kan. Kita tunggu sahaja. Doa yang baik. Itu saya berkongsian. Faizwan, Assalamualaikum.